新年2576年，华人社区在观音庙热情庆祝，期望今年的新年能比往年更好。Kita dua warga Tionghoa， 在巨港市华人社区热情迎接农历新年2576年，在位于Benteng路Kelurahan 10 Ulu 或者 Kecamatan Seberang Ulu 1的观音庙庆祝。根据 PAL-TV 报道小猪的观察，从早上开始，数百名华人聚集在观音庙庆祝农历新年。居民 Serina 表示，春节是从与家人一起在家进行祷告开始的，然后继续在观音庙进行祷告。Biasanya sih dari subuh sembahyang dulu dari rumah, habis itu ke kelenteng, habis itu bawa kumpul keluarga. Gitu. Harapannya sendiri Mbak di momen Imlek ini? Harapannya ya semakin maju, semakin sukses, semakin jaya untuk tahun-tahun selanjutnya. 与此同时，金修表示，春节是对过去一年进行反思的时刻，并希望新的一年会比之前的年份更好。Ini kan kita setahun kita ini kan sudah berlalu, jadi mencari nafkah juga kan untuk masa yang akan datang lebih baik ya. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Kalau masyarakat seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat gitu, jadi untuk pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. 根据华人日历，2025年的新年表志着木蛇年的开始。